Bandar Kuala Lumpur, Datuk Fadlun, dan juga Ketua Polis Kuala Lumpur yang bersama kita pada hari ini. Hari ini kita nak umumkan bahawa Padang Mebuk semua pagar telah diturunkan. Perkara ini telah berlaku sekitar Ogos 2022 di mana pada masa itu Kerajaan Perikatan Nasional telah memasang pagar keliling Padang Mebuk selepas ada acara ataupun gathering of lawyers dekat sini. Ingat selepas COVID masa itu. Dan pada masa itu saya dan YD Fahmi telah membuat sidang media untuk menggesa DBKL untuk menurunkan pagar kerana tidak sesuai bila ada padang awam seperti ini mereka letak pagar di kelilingnya. Jadi pada 14 Januari 2026, 2 hari yang lepas, Datuk Bandar Kuala Lumpur telah mengarahkan supaya semua pagar diturunkan, dan ini semua fresh pagar telah diturunkan. Jadi Kerajaan Madani komited untuk membetulkan perkara yang tidak wajar, dan langkah ini dimulakan dengan mengembalikan Padang Mebuk kepada pemilik sebenar, iaitu rakyat. Bila kita ada padang awam seperti ini dan ada pagar, ia menyusahkan rakyat untuk keluar masuk. Dan Padang Mebuk ini merupakan sebahagian daripada kehidupan Kuala Lumpur. Kita ada dataran merdeka dengan Padang Mebuk. Apa yang kita nak juga untuk sidang parlimen yang akan datang, Padang bila dah tak ada pagar, sesuai kalau ada sesiapa yang nak berkumpul untuk memberikan memo kepada wakil-wakil rakyat, sekarang ini semua atas jalan raya dekat corner, dekat tepi jalan sana. Saya lihat sangat bahaya kerana trafik berjalan dengan cepat dan menyusahkan pegawai-pegawai parlimen, pegawai-pegawai polis yang kena menjaga di atas jalan raya. Is very not conducive lah. Jadi hari ini ruang awam dipulangkan semula kepada rakyat, dan ini merupakan satu langkah pertama di mana kita akan mewujudkan lebih banyak lagi padang di sekitar Kuala Lumpur untuk tujuan rekreasi untuk warga Kuala Lumpur. Padang Mebuk akan dinaik taraf. Kita akan letak big screen di sini untuk tujuan waktu malam juga keluarga boleh datang, dan kita akan bekerjasama dengan Finas untuk menyiarkan filem-filem tempatan yang lama supaya keluarga mereka boleh berekreasi bersama, tak perlu pergi sinema. Untuk satu keluarga lah dekat sini mereka boleh beriadah. Datuk Bandar akan menyelaraskan perkara ini. Dan untuk makluman semua juga, kita tengok hoarding yang biru dekat sebelah kanan itu adalah pembinaan kolam takungan air bawah tanah, retention pond. Dan saiz kolam ini adalah 100 meter kali 30 meter kali 4 meter tinggi. Betul. So Taman Botanical Garden sebelah sana juga DBKL telah mewujudkan kolam takungan air, saiznya 2 kali lebih besar daripada ini. Dengan adanya infrastruktur seperti ini, kita berharap akan membantu dalam infrastruktur Kuala Lumpur apabila hujan, kita sedikit sebanyak boleh membantulah kawasan sini. Kita akan naik taraf sini keliling Padang Mebuk supaya yang bekerja dekat sini juga selepas kerja mereka boleh beriadah di sini. We just want to make KL safe and fun for people to work and to exercise and to live in. Ada soalan? So semua pagar diturunkan 14 Januari, 2 hari yang lepas. The retention pond will be completed in 2027. March 2027. The top is still padang. Atas masih padang, hanya bawah je kolam takungan air. Step by step, don't worry. There will be a lot of press conferences.